R15 dah masuk di pasaran Malaysia. Jadi hari ini kita berada GT Max Seri Muda Malaysia 25 untuk tengok betul ke dah R15 dah ada dekat pasaran Malaysia. Jom. Cantik tu. So dia ni R15 Lagi position pun better. Dengan FZ dan dengan Wasu sebab engine dia 6 speed. Dibawa. Yalah, tapi dia 6 speed. Tapi engine dia break lah. Dia bukan, dia engine dia sendiri, dia bukan ambil engine tak dia. sama, mana part tak sama. Tak sama Macam Y kan boleh pakai access part dia. Kita tengok dah R15. Dia macam ni. Kalau yang main moped, main motor tangki, mungkin dia akan berat sikit untuk berubah kepada motor tangki. Sebab dia punya CC lebih kurang walaupun dia naik 155. Tapi body memang seksi gila lah. Dia buat kita berfikir jugalah. Kalau dah orang pakai Y suku, rasa susah sikit pun nak tukar pergi R15. Yang tak pernah pakai mungkin dia akan pilih R15 sebab dia mengembalikan zaman-zaman TZM kan. Yang test drive dia tak bagi sebab ada satu je pun sampai display unit. Bagi 2 minggu baru stok sampai. Kita pun dah lapar. Kita pergi makan. Jom. Makan. Okay, sekarang kita berada di Seven Dishes. Nak tengok apa ada makanan kat dalam? Jom. Ada rata. Ada rata. Order bagaimana? Order ekstra. Takkan tengok je. Tugas kau lah. Baca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar kan. Tengok ni dia ada hot dog,
panggil teh ais krim. Dia lebih kurang macam full lah. Mat, asal lambat? Aduh, biasalah saya akan motor customer first. Mat dengan motor tak dapat dipisahkan. Makanan pun dia tinggal. Aduh, macam itulah hidup kita. Benar. Benar. Okay, Kocat. Ni mai belajar ni kena kambing best lah. Ha, best? Tengok ni, kambing ni Oi. lembut rasanya. Patut cikgu kena ada tadi. Memang dia lapak dah ni. Ni mat tadi bagi motor dengan mat ni lapak dah ni. Terima kasih lah siapa yang belanja ya. Jemput. Jemput. Okey. Kita pun dah kenyang. Kita pun nak ucapkan terima kasih kat Brother Bob dan Brother Syahir kerana bagi kita test dia orang punya makanan yang memang superb. Okey Bob. Kalau dia orang yang kat sana nak datang sini, nak booking ke, nak bawa family dinner ke, nak contact siapa Bob? Okay, boleh kontak di nombor 011 213 00 207. Okay, Abang Syahir, ada pesanan tak untuk budak-budak motor kat luar sana? Kalau nak tuan lepak ke? Kalau nak datang lepak ke, datanglah lepak di Malaysia ni. Kita boleh minum-minum apa semualah. Yes. Kat lantaran tak ada air, tak boleh ada air tarik. datang sini, kita boleh lepak, boleh minum-minum, boleh datang, boleh tengok TV pun ada, semua ada. Video pun ada. Alright, so kita jumpa di tangan yang lain pula. Bye. Ini ya. Alright. So, yang budak-budak motor, kelab-kelab motor yang datang, jangan lupa dah makan sini, bawa stiker korang, kita boleh tampal kat sini. So, kita yang first lah. Yes. Dari ujung rambut sampai kaki dia, latar belakang kamu aku tahu dia. Dari ujung rambut sampai kaki iya, gambar-gambar kamu aku like iya, latar belakang kamu aku tahu iya, memang terbaik dalam segala. Terbaik boss, terbaik boss, terbaik boss.